Hai semua, hari ini saya nak share macam mana kita nak beli barang kemas di website PG Jewel secara EPP dan juga masukkan discount code. Okey, yang pertama tuan-puan kena login account, tekan login, masukkan PG code tuan-puan, masukkan password, kemudian tekan login. Tuan-puan boleh pilih item yang tuan-puan nak beli, tekan sahaja di sini tennis series. Okey, contoh tuan-puan nak beli item ni, tekan sahaja berat dan panjang yang tuan-puan pilih, add to cart. Kemudian tuan-puan pilih dekat add to cart dan tekan item yang tuan-puan nak beli tadi. Tekan check out dan kemudian pilih delivery option, sama ada tuan-puan nak collect dekat store ataupun delivery. Jika tuan-puan nak collect di store, tekan ini dan pilih branch yang tuan-puan nak collect. Contohnya di MPG Sales Gallery. Ataupun jika tuan-puan pilih delivery, masukkan address yang tuan-puan dah telah save. Okay, kemudian tuan-puan pilih dekat payment option, tekan easy payment purchase, tekan confirm dan kemudian pergi ke order summary. Tuan-puan masukkan dekat voucher tersebut kod yang tuan-puan dah dapat daripada introducer, tekan apply dan kemudian tuan-puan boleh terus buat payment pertama untuk item yang tuan-puan nak beli.